pelbagai bangsa, pelbagai budaya, perpaduan rakyat teras utama. Rakyat bersatu, negara berjaya. Malaysia madani, aman sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Pasti semua sihat kan? Alhamdulillah. Siapa yang dah baca Al-Quran hari ni? Angkat tangan. Wah, Alhamdulillah. Dah dapat pahala dah tu. Alah, baca sikit pun tak apa. Bak kata pepatah, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kawan-kawan tahu tak apakah yang dimaksudkan dengan kitab Allah? Ya, kitab Allah bermaksud kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasulnya untuk mereka sampaikan kepada umat-umatnya. Wajib tahu kita beriman kepada kitab Allah. Ia kan rukun iman yang ketiga. Dalam Al-Quran ada 114 surah tau. Jom kita nasyid bersama-sama. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul A'raf. Cukup. Nanti kita sambung lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Surah Al-Baqarah ayat 285. Semuanya wajib beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Maka jelaslah kita wajib beriman kepada kitab. Kisah Saidina Umar? Oh, kisah tu ke? Saidina Umar tu asalnya bukan beragama Islam pun. Tapi beliau boleh cair tahu apabila dengar ayat suci Al-Quran. Betul lah kan? Berkat mukjizat yang ada pada Al-Quran, beliau terus memeluk Islam. Kawan-kawan, pinjamkan saya sedikit masa untuk kita renungi bersama. Ya Allah, mengapa isu memijak Al-Quran semakin berleluasa? Islam juga dihina tanpa rasa berdosa. Sedarlah wahai manusia, balasan Allah itu perit tak terkata kepada manusia yang bersifat durjana. Benarlah kan? Bagai yang dikata, Nabi pun dah berpesan, selagi mana kita berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi, pasti tidak akan tersesat. Jom kawan-kawan kita bernasyid bersama-sama. Wahai sahabat, mari buktikan keimanan kita kepada kitab, membaca dan memeliharanya. Walau di mana kita berada, kesuciannya perlu dijaga, mengamalkannya setiap masa, mendapat syafaat di akhirat sana, hidup bahagia, aman sentosa. Sebagai rumusan, ayolah kawan-kawan kita beriman kepada kitab Al-Quran. Kita cuba belajar Al-Quran, berusaha memahami dan mengamalkan isi kandungannya. #Dai Amanda dari hati terus ke Al-Quran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.